Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Ashraf bin Arwansyah dari Unit Pendidikan Islam 2, Ambilan 2025-2030 ingin membentangkan berkaitan pentaksiran berterusan bagi subjek pengantar pengajian pendidikan kod kursus GPPP 1092. Tajuk yang saya akan bentang pada hari ini ialah aspirasi dan hala tuju pendidikan dalam membentuk guru berkualiti. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada bahagian pengenalan dahulu. Okey, pendidikan merupakan satu aspek yang penting. Dari segi apa? Dari segi pembangunan negara, melahirkan murid yang berdisiplin. Jadi pendidikan ini bukan sekadar proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah, tapi ia merupakan satu asas utama dalam pembangunan negara. Melalui pendidikan, kita boleh melahirkan generasi muda yang berilmu pengetahuan, yang berkemahiran dan bernilai mulia, yang dapat menyumbang kepada masyarakat di masa hadapan. Pendidikan juga membantu rakyat yang berdisiplin, bertanggungjawab dan berdaya saing di peringkat global. Jadi, guru haruslah mempunyai jiwa pendidik. Hal ini bermakna seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi berperanan pembimbing, motivator dan teladan kepada murid. Jadi guru ini perlulah berdisiplin kerana ia menjadi contoh teladan kepada murid-murid. Jadi guru juga perlulah mempunyai sifat yang ikhlas dalam mengajar, bukan mengajar hanya mengajar dan pergi begitu saja dan makan gaji. Namun guru yang mempunyai jiwa pendidik akan mendidik dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan kasih sayang. Mereka mampu memahami keperluan setiap murid dan memberi sokongan yang membina keyakinan diri serta perkembangan dan potensi murid secara menyeluruh. Seterusnya kita pergi mendidik murid dengan penuh nyali rasa. Jadi apakah itu nyali rasa? Pendidikan berkesan memerlukan pendekatan yang bukan sahaja menekankan akademik, tapi juga emosi, sosial dan sasiah murid. Mendidik dengan penuh nyali rasa bermaksud guru menghargai perasaan murid, menanam nilai murni, mendorong murid untuk berfikir secara kritis serta kreatif. Dengan cara ini, murid bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran, tapi menjadi insan yang seimbang dan berintegriti. Baiklah, slide seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM. Jadi, pelan pembangunan ini dilancarkan secara rasmi oleh Perdana Menteri Malaysia bagi menunjukkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan kualiti pendidikan negara. Jadi, bilakah dia lancar PPM ni? PPM ini dilancarkan pada 11 September 2012. Apakah usaha sebenarnya? Usaha meningkatkan sistem pendidikan negara. PPM merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memperkukuhkan sistem akademik dan sosial serta mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi, seterusnya matlamat menempatkan Malaysia dalam kelompok pendidikan terbaik dunia. Jadi, PPM ni bukan saja hanya diciptakan bagi melahirkan murid yang berintegriti, malah bulan ini bertujuan meletakkan sistem pendidikan Malaysia dalam kalangan 3 teratas di dunia dari segi kualiti, inovasi dan keberkesanan pendidikan. Seterusnya, penggumbalan mengambil kira pandangan masyarakat dan pakar pendidikan. Jadi PPM ini dibentuk dengan mengambil kira maklum balas daripada pelbagai pihak termasuk guru, ibu bapa, pelajar dan pakar pendidikan supaya dasar yang diraka relevan dengan keperluan sebenar. Jadi ia juga menggunakan data dan dapatan daripada institut dan kajian antarabangsa seperti APTA, UNESCO, Whitman, TIMSIS dan sebagainya bagi memastikan dan sebabkan negara sejajar dengan amalan terbaik di dunia. Baiklah, seterusnya kita pergi pada gelombang-gelombang PPM. Jadi PPM ni mempunyai 3 gelombang utama. Okay, baik. Mari kita pergi pada gelombang pertama dulu. Gelombang pertama ini berlaku sekitar 2013 hingga 2015. Apakah fokus yang pertama? Jadi fokus yang pertama adalah mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama. Jadi kita mahu memastikan guru tidak bekerja sendirian, sebaliknya dibantu sepenuhnya untuk memantapkan kemahiran asas dalam bilik ajar. Seterusnya, kerajaan telah mengambil langkah untuk memperkukuhkan pengurusan negeri dan daerah. Hal ini penting agar setiap dasar yang dibuat di peringkat pusat dapat disalurkan dan dilaksanakan dengan efisien oleh GPM dan PPD. Seterusnya, peningkatan kualiti sekolah.
kita juga mempunyai sasaran yang sangat spesifik, iaitu mengurangkan bilangan sekolah band 6 dan 7 kepada sifar. Matlamat kita adalah untuk memastikan tiada lagi sekolah yang berada di tahap prestasi rendah, sekaligus meningkatkan kualiti pendidikan secara menyeluruh. Dari sudut equity pula, kita berjaya mengurangkan jurang bandar luar bandar sebanyak 25%. Ini membuktikan komitmen kita untuk memastikan murid di kawasan pedalaman mendapat peluang dan kemudahan yang setara dengan murid di bandar. Dan akhir sekali, bagi memastikan proses pembelajaran berlaku dengan berkesan, berjaya, kita berjaya meningkatkan kehadiran murid kepada 95%. Kehadiran yang tinggi adalah kunci utama kepada kejayaan akademik setiap murid. Seterusnya kita melangkah ke fasa kedua, iaitu gelombang 2. Jadi dia berlaku sekitar 2016 sehingga 2020. Jadi apakah sebenarnya gelombang 2 ni? Gelombang 2 ni fasa di mana kita memicu momentum transformasi dengan lebih pantas. Dalam fasa ini, kementerian melaksanakan perubahan struktur pendidikan negara. Jadi apakah perubahan struktur pendidikan negara ini? Ini bukan sekadar perubahan kecil, tetapi melibatkan rombakan sistematik untuk memastikan sistem pendidikan kita lebih dinamik, relevan dengan keperluan semasa. Sebab tu kalau kita tahu bahawa kebanyakan saya sendiri dalam melalui zaman persekolahan, setiap tahun mesti akan ada pembaharuan silibus. Jadi ini telah jelas bahawa gelombang kedua ni telah diserap ke dalam pembelajaran pendidikan kita. Seterusnya, langkah ini dilakukan dengan mempercepatkan perjalanan perubahan. Kita tak mahu transformasi ini mengambil masa yang terlalu lama. Jadi proses pelaksanaan di setiap peringkat telah diperkembangkan supaya impaknya dapat dirasakan dengan lebih segera oleh sekolah dan murid. Satu aspek yang sangat besar dan dalam gelombang ini ialah melibatkan pergerakan kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua guru besar kepada pakej kerjaya baru berserutan semula Kementerian JPN dan PBD. Ini merupakan satu transformasi sumber manusia secara besar-besaran untuk memastikan kebajikan, laluan kerja dan sokongan pengurusan adalah lebih baik, lebih cekap dan lebih teratur. Akhir sekali, bagi memantapkan kualiti pembelajaran di dalam kelas, kita telah memperkenalkan KSSR dan TSM. Melalui kurikulum baharu ini, penekanan bukan sahaja diberikan kepada akademik, tetapi juga kepada pembinaan karakter dan kemahiran berfikir aras tinggi kebat dalam kalangan murid. Jadi KSSR dan TSM ini amatlah kena dan tepat dalam pada murid zaman sekarang. Hal ini katakan kerana saya telah melalui KSM dan ia amatlah sesuai untuk dikenakan kepada murid kerana ia mempunyai silibus yang lengkap dan kena dalam semasa, dalam situasi zaman sekarang. Seterusnya kita pergi kepada gelombang ketiga. Gelombang ini merupakan gelombang yang terakhir dalam PBM. Maksud inilah hasil kajian sedekat untuk menghasilkan PPM. Jadi kebanyakan sekolah telah bersedia untuk melaksanakan pengurusan berasaskan sekolah secara efektif, yang bermakna sekolah mula berdikari dan tahu apa yang terbaik untuk muridnya dan dapat mengasah murid yang dapat melahirkan murid yang lebih cemerlang. Seterusnya, pada permulaan gelombang ini, semua sekolah haruslah menunjukkan prestasi melebihi standard, yang bermakna sekolah haruslah mempunyai prestasi yang cemerlang. Maksudnya tiada sekolah yang lebih cemerlang, namun ada sekolah yang rendah. Jadi semua sekolah haruslah setaraf dan cemerlang yang dapat melahirkan murid yang mampu menyumbang sesuatu kepada generasi akan datang. Setelah kementerian juga akan menolong sekolah dengan memberikan tumpuan kepada peningkatan operasi budaya dan kepimpinan. Jadi kalau kita tahu apabila pemimpin atau pengetuanya cemerlang, jadi sekolahnya pun akan juga ikut cemerlang. Jadi KPM sentiasa memberi sokongan terutamanya kepada pengetua ataupun pemimpin di sekolah tersebut. Seterusnya, matlamat kementerian dalam gelombang terakhir ini ialah untuk membangunkan sistem pengekanan kemajuan kendiri yang mampu mencetuskan inovasi dan pencapaian yang lebih tinggi. Yang makna sekolah tidaklah hanya tetap pada satu tempat saja, malah ia berinovasi dan tanpa dipantau oleh pihak-pihak atas. Seterusnya kita beralih pada slide seterusnya, iaitu aspirasi pendidikan. Jadi perkara ini merupakan di bawah pelan pembangunan pendidikan Malaysia.
PPPM 2013-2025. Hal ini apa yang saya terangkan tadi lah. Jadi hal ini merupakan matlamat jangka panjang untuk sistem, untuk melahirkan sistem pendidikan antarabangsa. Jadi kita nak melahirkan murid kita bukan bertaraf rendah, maksudnya kita nak melahirkan murid-murid yang bertaraf antarabangsa. Jadi apakah 5 taraf utama? Jadi sistem aspirasi pendidikan ni dia bergantung pada 5 taraf utama. Jadi assess. Jadi KPM setiap pelajar yang mempunyai kad pengenalan atau berbangsa Malaysia mempunyai akses untuk belajar di sekolah. Maksudnya dia dapat peluang untuk belajar ke sekolah. Seterusnya kualiti. Kualiti ini bermaksud setiap pelajar bukan sahaja masuk ke sekolah, namun dapat diberi pendidikan yang bertaraf dunia. Maksudnya dapat melahirkan pelajar yang berjaya dan dapat menggantikan generasi-generasi akan datang. Seterusnya equity bermaksud bukan sahaja luar bandar atau dalaman ini, maksudnya luar bandar dapat kecemerlangan yang lebih tinggi, dalaman dapat kecemerlangan yang rendah. Malah equity ini untuk menstabilkan atau menjadikan sama taraf antara setiap sekolah untuk cemerlang bersama-sama. Seterusnya perpaduan. Jadi kita tahu di sekolah ini mempunyai pelbagai kaum. Di sinilah tempat mana murid bertemu kaum-kaum yang lain. Jadi di sinilah antara satunya cara untuk memupuk semangat perpaduan sejak kecil lagi. Yang terakhir ialah kecekapan. Jadi apakah ini kecekapan? Jadi setiap sen yang dibelanja oleh kerajaan KPM untuk menanggung persekolahan pelajar-pelajar pada Malaysia ini haruslah dapat memberi hasil. Bukan saja dapat melahirkan pelajar-pelajar yang tidak beradab, malah tidak dapat menyumbang apa-apa kepada negara, malah dapat melahirkan murid yang dapat menyumbang kepada negara, dapat memberi impak yang besar kepada negara kita ini. Jadi inilah 5 taraf utama yang menjadi panduan terhadap pendidikan kita selama ini. Baiklah, kali ini kita bercerita pasal aspirasi pendidikan, maksudnya asas sistemnya. Sekarang kita pergi kepada aspirasi murid. Apakah tujuan sebenarnya? Perkara ini di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia seperti tadi juga. Jadi ini 6 ciri utama yang perlu dikuasai oleh setiap murid. Yang pertama, kemahiran berfikir. Kita nak melahirkan murid yang bukan sekadar dapat menghafal suatu perkara dengan lancar selancar-lancarnya, malah dapat melahirkan murid yang dapat berfikir aras tinggi, bermaksud dapat memberi nilai kepada suatu perkara, dapat memberi kesimpulan terhadap suatu perkara. Seterusnya kita nak melahirkan murid yang mempunyai kemahiran kepimpinan. Jadi sekolah ni bukan saja untuk melahirkan murid yang bijak, malah murid yang dapat memimpin. Maksud dapat melahirkan murid yang berani ke hadapan, berani bercakap di hadapan khalayak ramai. Seterusnya kemahiran dewi bahasa. Jadi pada zaman sekarang ini paling kurang kita perlulah menguasai 2 dewi bahasa utama, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi 2 bahasa ini merupakan lesen utama bagi mereka pergi jauh untuk belajar ke Menara Gading. Hal ini kerana bahasa Inggeris ini merupakan bahasa antarabangsa. Seterusnya etika dan kerohanian. Jadi Imam Syafi'i sendiri pun berkata al-adab qabla al-ilmu. Maksudnya adab dulu baru ilmu. Jadi apa gunanya kalau seorang itu ilmunya amatlah tinggi tapi tiada adab? Jadi kita nak melahirkan murid ini bukannya murid yang kurang berilmu, malah murid yang ada adab dan mempunyai kehormatan terhadap agamanya dan menjalankan perintah Tuhan-Tuhannya. Seterusnya pengetahuan. Jadi ini merupakan asas sebenarnya. Kalau ikutnya pengetahuan ni patutnya asas sekali. Jadi pengetahuan ni merupakan asas di mana setiap murid perlulah mempunyai pengetahuan sebelum membuat sesuatu perkara. Seterusnya identiti nasional. Jadi identiti nasional maksud murid haruslah bangga kerana ia merupakan rakyat Malaysia dan merupakan didikan daripada negara Malaysia. Jadi inilah 6 perkara yang perlu dikuasai murid. Jadi ini yang 6 juga perkara yang perlu guru menerapkan ke dalam murid-murid di sekolah. Baiklah, kita pergi kepada seterusnya. Jadi kita pergi kepada 11 anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPM. Jadi inilah 11 anjakan
yang untuk menjadikan apa yang kita bincang sebentar tadi berjaya. Yang pertama, yang ini untuk pada aspek murid dulu, akses pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa untuk semua murid. Maksudnya, semua murid mempunyai akses untuk mempunyai pendidikan yang berkualiti. Seterusnya, penguasaan DM dan DI oleh setiap murid. Hal ini juga seperti apa yang saya katakan tadi, kerana penguasaan ini dapat melahirkan murid yang mampu berlawan atau bergolak di persada dunia. Seterusnya, pembentukan nilai dan sasiah rakyat Malaysia. Seperti apa yang saya cakap tadi juga, bahawa perguruan ini bukanlah saja untuk memberi ilmu, malah mendidik juga nilai dan sasiah serta adab kepada murid-murid kita. Seterusnya kita pergi kepada aspek keguruan pula. Jadi profession keguruan dikesakan supaya menjadi pilihan utama. Jadi kita nak melahirkan guru yang betul-betul berkualiti, yang betul-betul ingin mengajar dan mempunyai nilai rasa yang tinggi bagi memastikan murid itu berjaya. Seterusnya, pemimpin sekolah berkualiti tinggi di setiap sekolah. Hal ini sama juga apa yang saya katakan tadi. Apabila pemimpinnya berkualiti tinggi, maka sekolahnya juga akan berkualiti tinggi. Seterusnya, autonomi kepada GPN, PPD dan sekolah untuk selesaikan isu keperluan. Kerana GPN, PPD dan sekolah sahaja yang tahu apa yang berlaku pada suatu perkara tersebut. Seterusnya, penggunaan ICT untuk tingkatkan pembelajaran. Jadi, macam saya dulu belajar menggunakan tanpa ICT, ini membuatkan satu pembelajaran itu menjadi bosan, dan kebanyakan tanpa penggunaan ICT, pelajar mungkin akan tidur di dalam kelas, mungkin bermain di dalam kelas. Jadi, dengan adanya ICT ni, dia dapat memberi kelebihan kepada pendidikan kita kerana dapat menarik minat pelajar untuk belajar dengan lebih ceria dan lebih bermakna. Seterusnya, penambahbaikan sistem penyampaian pendidikan. Jadi, setiap guru perlulah menjalani kursus-kursus yang telah ditetapkan. Hal ini bagi menambahbaikkan sistem pendidikan kita. Seterusnya, kalau kita tahu pendidikan ini bukanlah saja tanggungjawab guru, malah ia merupakan tanggungjawab kita bersama. Oleh itu, kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta perlu diadakan. Hal ini bagi melahirkan pendidikan yang bertaraf dunia. Pengguna kewangan secara cekap untuk hasil murid terbaik. Jadi, kita perlulah menghasilkan satu program, bukan program yang tak elok. Tidak mana-mana program yang mampu menjadikan murid itu cekap, murid itu pintar, tahu akan satu perkara. Sebenarnya ketelusan dan accountability dalam sistem pendidikan. Jadi, setiap sistem pendidikan ini perlulah mempunyai ketelusan, maksud kejujuran terhadap sistem pendidikan supaya tiada salah faham dan tiada kesalahan dalam mendidik. Jadi inilah 11 anjakan bagi menjayakan aspirasi-aspirasi yang dikatakan oleh saya sebentar. Seterusnya kita pergi kepada hala tuju pendidikan. Jadi hala tuju yang pertama ialah meningkatkan kualiti guru. Jadi guru perlu kompeten dalam akademik dan pedagogi. Jadi hal ini menyebabkan guru perlu mengikuti latihan berterusan untuk profesionalisme. Jadi seperti saya cakap tadi, setiap guru mesti akan mempunyai khusus-khususnya. Hal ini bagi mengasah guru agar sentiasa belajar dan menjadi seorang pendidik yang lebih berkemahiran, lebih berkualiti. Seterusnya, guru bukan saja tugasnya sebagai seorang mengajar, malah ia menjadi teladan sasiah kepada murid. Oleh itu, guru ini perlulah menunjukkan sasiah yang baik, bukan sasiah yang buruk. Sebagai contoh, bila seorang pelajar melihat guru menisap vape, malah pelajar itu juga akan rasa, baik, saya tak payah ikut guru ni. Guru ni cakap dia baik, tapi dia vape. Begitulah rasanya. Seterusnya, menguasai pedagogi dan teknologi. Hal ini bermaksud kita mengintegrasikan ICT dalam pengajaran. Hal ini sama juga seperti apa yang saya katakan sebentar tadi, bahawa dengan menggunakan multimedia, perisian pendidikan dan pembelajaran dalam talian, setiap pembelajaran itu tidak akan merasa bosan, akan merasa best. Namun kita juga perlu menyesuaikan pengajaran mengikut kemampuan murid. Yang bermaksud
Apabila kita guna ICT ni, kadang-kadang pembelajaran atau pengajaran kita menjadi lebih laju. Jadi, kita haruslah menyesuaikan pengajaran kita supaya tiada murid yang ketinggalan suatu pembelajaran. Seterusnya, membentuk sahsiah dan nilai murid. Jadi, dalam sekolah ini, kita bukan saja bertugas untuk memasuki ilmu ke dalam murid. Malah tugas utama juga adalah menanam nilai murni, disiplin, etika kerja dan tanggungjawab sosial yang dapat membantu murid menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan berakhlak mulia serta menyumbang sesuatu perkara yang amat besar ke generasi akan datang dan dapat menjadi pelapis-pelapis negara kita sekarang. Jadi inilah hala tuju yang perlu kita terapkan kepada murid-murid dan terapkan dalam pembelajaran kita. Baiklah, ada sedikit penambahan berkaitan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi pada masa kini, bermula semalam 9 Mac 2026, dimulakan satu kurikulum baru yang diberi nama Rancangan Pendidikan Malaysia. Mengapakah berlakunya setiap perubahan-perubahan kurikulum ini? Dilakukan kerana ia mengikut situasi semasa. Jadi, Rancangan Pendidikan Malaysia ini dimulakan pada 2026 dan yakin dengan diakhiri pada 2035. Jadi, antara isinya ialah pelajar 6 tahun sudah masuk ke darjah 1 dan pelbagai lagi seperti tahun 4 diberikan dan dimulakan dengan peperiksaan ujian seperti UPSR. Seterusnya kita beralih kepada guru berjiwa pendidik. Jadi, kalau kita tahu bahawa guru ni merupakan aspek penting dari segi ekonomi negara dunia. Kerana tanpa guru tidak lahirnya doktor, tidak lahirnya Perdana Menteri dan tidak lahirnya pelbagai lagi. Jadi guru ini merupakan aspek yang penting dan merupakan suatu penyumbang yang penting kerana tanpa guru tidak akan lahirnya murid yang bijaksana dan beradab dan dapat memberi impak kepada negara pada masa akan datang. Jadi kita beralih kepada ciri-ciri sahsiah guru cemerlang. Jadi yang pertama, konsep kendiri positif. Hal ini bermaksud guru perlulah mempunyai keyakinan diri, tidak mengikut orang lain. Sebagai contoh, rakannya baru nak buat pentaksiran berterusan, baru dia ikut rakannya untuk membuat pentaksiran berterusan. Jadi guru ini perlulah mempunyai pendirian. Sebagai contoh, guru ingin membuat hari ini, jadi hari inilah dia perlu buat. Seterusnya, bertanggungjawab dan amanah. Jadi guru ini tidak lari daripada tanggungjawab dan amanah, kerana guru ini bukan saja ingin bekerja, makan gaji, pergi balik pukul 2. Jadi guru ini mempunyai tanggungjawab. Bila dia keluar kelas, dia akan rasa, adakah ilmu yang aku serahkan tadi cukup untuk pelajar yang aku rasa, adakah cukup untuk pelajar-pelajar. Jadi guru ini akan mempunyai tanggungjawab dan amanah dan mempunyai nyala rasa dan rasa ingin didik dengan lebih mendalam kepada seorang murid atau setiap murid di sekolah. Sebenarnya guru ni tidak lari daripada kecaman-kecaman luar. Jadi guru ini perlulah bersikap terbuka, iaitu menerima nasihat bukan membantah, perlulah menerima nasihat dan setiap nasihat yang diberi dapat menjadikan pengajaran kepada guru-guru. Dan keempat, guru perlulah mempunyai penampilan. Jadi penampilan guru ini merupakan penampilan yang amat kemas dan beretika mengikut etika penjawat awam. Jadi penampilan guru yang amat kemas ini dapat menjadikan suri teladan terhadap murid-murid bagi mengikut penampilan guru yang kemas. Yang kelima, berakhlak mulia. Jadi guru, seperti apa yang saya cakap tadi, bahawa guru ini tugasnya bukan sahaja untuk menyampaikan ilmu, malah tugasnya juga untuk mendidik akhlak, adab dan pelbagai lagi kepada murid. Jadi guru perlulah berakhlak mulia dahulu, baru boleh mendidik akhlak yang mulia kepada murid. Seterusnya, guru perlulah dedikasi. Yang diberi makna guru perlulah menepati masa. Yang bermakna maksudnya apabila kelas guru tersebut, guru perlu ada di kelas itu tepat pada masanya.
bukan membiarkan murid tunggu dahulu baru guru masuk ke dalam kelas. Yang seterusnya, guru perlulah bersifat penyayang, yakni bermaksud guru perlulah bersifat sabar, ceria. Hal ini dapat menjadikan murid merasa mereka berada di dalam zon selesa dan ingin belajar dengan cerianya. Seterusnya, guru perlulah mempunyai keterampilan sendiri, yang bermaksud guru mempunyai peribadi sendiri, tidak mengikut orang lain, malah guru mempunyai dirinya yang sendiri. Jadi inilah antara ciri-ciri sahsiah guru cemerlang. Jadi ciri-ciri inilah yang perlu kita terapkan pada diri kita untuk menjadi seorang guru yang cemerlang. Baiklah, seterusnya etika keguruan. Jadi kita perlu ingat bahawa semua guru tertakluk kepada tata tersilah profesion keguruan yang disediakan dalam bentuk ikrar bagi menjaga nama baik profesion keguruan. Jadi ini bukan sekadar janji kosong, malah inilah antara satu perjanjian bagi menjaga nama baik kerjaya kita. Jadi secara amnya, tanggungjawab seorang guru ni terdapat 4. Yang pertama, tanggungjawab terhadap murid. Jadi kita perlulah memastikan keselamatan seorang murid dijaga dengan sebaik mungkin, dan ilmu yang diberi adalah ilmu yang betul, dan memastikan murid itu bijak dan mempunyai adab yang baik. Kerana inilah merupakan satu-satunya cara untuk melahirkan masyarakat yang bijaksana dan berintegriti di masa akan datang. Seterusnya, kita juga tidak lari kepada tanggungjawab terhadap ibu bapa. Kerana guru dengan ibu bapa ni adalah satu identiti yang amat dekat. Sebab itu wujudnya PIBD. Jadi, kenapa tanggungjawab terhadap ibu bapa? Jadi, anak-anak ibu bapa ini dihantarkan di sekolah untuk kita awasi dan kita ajari anak-anak mereka. Jadi, setiap perkara yang anaknya mereka tidak tahu, kita boleh memberi tahu kepada mereka agar mereka juga dapat menolong kita mengasah bakat anak tersebut. Seterusnya, kita juga tidak lari kepada tanggungjawab terhadap masyarakat. Jadi masyarakat memandang seorang guru ini sebagai role model, iaitu contoh teladan. Kerana guru ini mempunyai sifatnya yang tersendiri, iaitu sifatnya yang kemas, dan senang cakap, guru ini mempunyai sifat keguruan itu sendiri. Dan yang terakhir, tanggungjawab terhadap profesion keguruan. Jadi, kita kena pastikan bahawa setiap kita menjadi guru ini tidak merosakkan nama baik profesion keguruan itu. Kerana ini dapat memberi impak terhadap masyarakat luar. Kerana apabila masyarakat luar memandang teruk akan guru ini, ia boleh memberi impak kepada keseluruhan profesion keguruan itu. Nampaknya kita dah sampai ke penghujungnya, iaitu implikasi berdasarkan reformasi yang saya terangkan sebentar tadi. Yang pertama, penyatu bangsa. Jadi, di sekolah ini bukan mempunyai bangsa Melayu saja, malah mempunyai pelbagai bangsa-bangsa. Jadi, di sinilah mulanya satu cara untuk memupuk perpaduan di antara murid yang pelbagai bangsa. Oleh itu, ini merupakan satu impak yang besar terhadap negara, kerana dengan adanya sekolah yang dapat memupuk perpaduan di antara bangsa, dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu di masa akan datang. Seterusnya, modal insan yang seimbang. Stabilkan Jerry. Jerry ini merupakan yang lama, jadi sekarang Jerry's, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Jadi kita tak nak melahirkan murid yang hanya pandai kepada dalam ilmu saja, pandai dalam pembelajaran. Namun kita nak melahirkan murid yang tahu daripada segi jasmani, emosi, rohani, dan pandai dari segi intelek, dan pandai bersosial di khalayak ramai. Seterusnya, kepakaran profesional. Tingkatkan kemahiran dan kualiti kerja. Jadi guru ini perlulah sentiasa meningkatkan kualiti kerja mereka bagi melahirkan murid yang cemerlang di persada dunia. Seterusnya, budaya ilmu. Jadi guru juga perlulah sentiasa belajar dan meningkatkan ilmu bagi dapat memberi lebih ilmu kepada pelajar-pelajar, sehingga dapat menyebabkan pelajar itu mencintai kepada ilmu. Dan guru juga perlulah sentiasa membuat penyelidikan bagi dapat menghasilkan suatu inovasi di masa akan datang. Seterusnya, yang terakhir ialah nilai demokrasi. Ini juga sama seperti apa yang saya terangkan tadi.
Guru perlulah bersikap terbuka dan adil. Guru tidak boleh hanya memilih, contoh memilih kasih terhadap satu murid. Guru perlulah memilih kasih pada semua murid, iaitu adil kepada semua murid. Jadi inilah implikasi yang kita nak lihat terhadap reformasi yang saya terangkan sebentar tadi. Jadi akhir kata, guru ini merupakan satu tugas yang amat mulia. Jadi seorang guru berjiwa pendidik bukan sahaja mengajar pelajaran, tapi juga membimbing murid menjadi manusia yang baik. Guru yang prihatin, kreatif dan bekerjasama dengan murid, ibu bapa serta komuniti membantu murid belajar berdikari dan berakhlak mulia. Dengan guru macam ini, murid dapat menjadi individu yang bijak, seimbang dan berguna untuk masyarakat. Jadi guru yang berkualiti dapat melahirkan murid yang berkualiti di masa akan datang. Ini rujukan. Jadi anda semua mesti sudah faham apakah itu rancangan pendidikan Malaysia, atau lebih utama dalam kita punya topik pada hari ini adalah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia, dan apakah itu guru berjiwa pendidik. Jadi terima kasih kerana setia sampai ke hujung video. Jadi ini sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.